Ini mahkamah dulu. So, alhamdulillah. Tanya. Isi di bawah tu. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjaga saya selama ini. Keduanya, saya amat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan untuk saya, untuk yang memberi sokongan, yang hadir, juga meluahkan sokongan kepada peguam saya, kepada keluarga saya, dan saya rasa kemenangan hari ini adalah untuk semua rakyat Malaysia tetap berjuang. Saya nak mencari keadilan. Saya disalahi, dianiayai, dilakukan macam-macam.